Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Atuk Dad Studio. Terima kasih tak terhingga kepada semua pengikut setia Atuk Dad dan juga yang baru menyertai saluran ini. Untuk siri ini, ada satu soalan yang sentiasa bermain di fikiran Atuk Dad. Setelah tamat pendidikan, pengajian atau latihan, adakah korang yakin yang korang ni benar-benar kompeten untuk melakukan apa sahaja pekerjaan yang korang dah? Atau sekadar ada sekeping kertas sebagai simbol status atau kejayaan? Malangnya, dunia moden kita hari ini mengejar kejayaan luaran, iaitu wang dan pencerapan. Tapi itu satu kesilapan besar. Kayu ukur kejayaan sebenar terlalu subjektif. Adakah korang benar-benar gembira dan menikmati apa yang korang lakukan serta memperolehi ganjaran atau pencerapan yang membuktikan korang ni bagus atau yang terbaik? Dengar sini, hanya menjadi bagus tak akan membawa korang ke mana-mana. Percayalah, bagus adalah musuh kecemerlangan. Korang akan mudah berpuas hati dan berhenti. Menjadi yang terbaik pun sama. Bila dah sampai ke puncak, apa lagi? Korang akan relax, tak buat apa-apa lagi. Bagi Atuk Dad, kejayaan sebenar berkaitan dengan kejayaan dalaman yang berpandukan kepada falsafah, bukan yang terbaik, tetapi sentiasa berusaha menjadi lebih baik. Ia bukan sekadar kata-kata manis atau menanam tebu di tepi bibir. Ia adalah komitmen kepada peningkatan berterusan yang menjadi panduan profesional yang hebat yang Atuk Dad pelajari dan cuba amalkan melalui disiplin keselamatan dan kesertaan pekerjaan. Untuk berjaya menghayati falsafah ini, korang perlu menguasai keupayaan teras dalaman korang sendiri yang melibatkan 4Q. Jadi, selamat datang ke program motivasi 4Q untuk kejayaan. Atuk Dad akan cuba bincangkan, kongsikan dan tunjukkan cara menguasai 4Q tadi yang membolehkan korang berjaya. 4Q tersebut ialah IQ sebagai alat, EQ semangat kerja berpasukan, SQ tujuan atau matlamat yang jelas, dan AQ enjin atau penggerak kepada matlamat korang tadi. Dan korang sebenarnya akan menguasai formula untuk kejayaan yang mampan dan beretika. Soalan terakhir sebelum Atuk Dad mengundurkan diri. Adakah korang bersedia untuk mengubah sekeping kertas yang korang ada tu menjadi janji yang hebat untuk menjadi seorang manusia yang cemerlang? Kalau korang berminat, tunggu siri berikutnya yang berjudul IQ, Alat Kejayaan. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.